Semua perjalanan aku mendaki seorang-seorang ke Gokyo Everest Base Camp yang ke-28. Let's go. Pagi di checkpoint tak nak. Selamat pagi dunia tipu-tipu semuanya. Dia tengok panas je aku untuk sarapan. Sejuk sekali. Cok pagi-pagi ni tengok ni aku pegang air panas. Ni tak ada rasa pun panas je. Selama je macam okey, hari ni merupakan hari yang ke-10 pendakian Everest Base Camp aku. Dah hari ni aku akan menuju ke tasik yang terindah sekali 2 kali 3 kali, iaitu Gokyo Dan area tak nak ni tempat aku tidur memang penuh dengan salji pagi-pagi ni. Putih je semua sebab malam tadi turun lebat sangat salji. Tengok ni macam mana boleh pula ada kemah kat sini. Cok orang tidur luar. Bapok lah tak mati beku ke korang ni semua. Berani sungguh tahu. Aku start jalan time ni pukul 8 pagi. Memang awal sangat penuh dengan disiplin lah. Jumpa aku dengan seorang dari Nepal ni tengah minum-minum. Dia cakap ada 2 orang yang dah jalan di depan sana. Jadi aku tak jalan seorang-seorang lah hari ni. Confirm Rahul dengan Ajay tu aku pastilah. Dan perjalanan ke Gokyo daripada Tak Nak ni, papa tanda ni cakap dalam 2 jam sampailah. Memang cepat sekali aku rasa. Tapi selalunya aku akan tambah 1 jam lagi lah. Disebabkan aku pasti akan ada masalah nanti dekat tengah-tengah jalan. Percayalah, aku ni memang banyak masalah. Baru je start aku nak gerak, jumpa dengan seorang Mak Saleh ni. Dia on the way juga nak ke sana. Jadi kita orang pergi sama-sama. Lagi satu, laluan trek hari ni susah sikit cok, disebabkan ditutupi semua lorong-lorong dengan salji dah putih. Aku pun tak tahu mana jalannya betul time ni. Nasib baiklah ada brother Saleh ni. Dia guna map dalam phone dia. Jadi aku follow dia dari belakang lah. Kalau sesat pun sesat sama-sama dengan dia. Tak lama lepas tu jumpa sudah aku dengan Ajay dan Rahul depan ni. Tengok kejap je aku kejar dia orang. Betul lah tu dia orang. Okey, sekarang ni kita orang kena memanjat lah naik atas bendera tu menyeberangi bukit belah sana. Slow je aku hiking. Licin sesangat salji ni weh. Malu tau kalau jatuh tergolek gedebak-gedebuk nanti. Dia orang ni semualah nampak. Akhirnya sampai sudah aku di seberang sana. Memang tinggi betul curam tu kan. Dan aku dah kat bawah sekarang ni duduk rehat jap. Dan macam ni lah pemandangan di seberang bukit ni. Subhanallah, Masya Allah cantik sangat. Gunung ais di sini putih je semuanya. Macam dunia ais batu campur. Tapi kan start di sini aku dah kurang yakin nak follow Mak Saleh tadi dengan Ajay dengan Rahul sekali. Sebab kawasan ni besar sangat. Aku tak tahu mana jalan yang betul lah. Dia orang pun hanya guna map telefon. Map telefon ni bukan betul mana kan. Kau tengok ni, seorang ni ada belah kanan ni berjalan. Dan seorang lagi Mak Saleh tadi tu dah terdampar jauh dekat depan sana. Gila-gila. Goblok betul dia orang ni buat pala tahu je bahaya. Nanti jadi masalah dunia pula nak cari dia orang ni. Jadi aku pun duduk kat sini tunggu sampai ada guard atau porter Nepal yang lalu lah. Lepas sejam termenung akhirnya penyelamat sebenar sudah tiba. Time ni ada 2 orang porter sekali dengan beberapa hiker juga. Start dari sini aku follow je lah dia orang daripada belakang supaya tak sesat. Tengok ni laluan dia memang susah sekali penuh dengan ais. Hanya orang tertentu saja yang mengetahui mana jalan yang benar. Tapi kan kalau tak ada salji ni aku rasa aku boleh tahu mana laluan trek dia. Sebab salji yang menyulitkan keadaan ni. Okey, duduk rehat je aku kat sini lepas lama berjalan. Sampai-sampai tu melihat takungan air di depan ni. Aku dapat rasa vibe-vibe macam